Ana sering safar ke tempat kelahiran atau tempat orang tua. Yang ingin saya tanyakan, berapa hari batas ana mengqasar solat? Sebenarnya mengqasar solat, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah An-Nisa, wa idza darabatum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salah. Apabila kamu berjalan bermusafir di atas muka bumi, maka tak dosa bagi kamu untuk mengqasar solat. Mengqasar solat, solat rubai, solat yang 4 dipotong menjadi 2, jadi tinggal 2. Kalau yang 3 tak boleh dipotong jadi 1,5. Sekarang ni masalahnya sampai bila, dan bukan hanya qasar, menjamak pun boleh. Cuma sampai bila? Di sini berlaku khilaf di antara ulama. Ada ulama yang mengatakan 3 hari saja. Ada ulama yang mengatakan sampai seminggu. Ada juga ulama dalam mazhab Abu Hanifah sampai 2 minggu. Ada juga yang tanpa had. Dan ini nampak lebih bermudah-mudah sangat. Oleh sebab itu jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjamak dan mengqasar memang ia rukhsah, hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi berpada-padalah. Kalau seandainya kita rasa sukar bagi kita untuk solat secara tamam, secara sempurna, dan satu-satu kita susah, maka buat jamak, tak ada masalah. Tetapi kalau seandainya masa kita lapang dan kemudian rumah pun dekat depan masjid, orang solat di masjid, dan kita pun tak buat apa-apa, hanya scroll FB je hari-hari, takkan solat yang 5 minit tak ada masa? Bagusnya untuk solat bersama jemaah di tempat. Begitu caranya. Jadi berpada-padalah jemaah. Jangan hanya nak tengok aku ikut pandangan inilah, aku ikut pandangan inilah. Tujuannya nak mencari bermudah-mudah. Hati-hati. Di hari kiamat ketika kita mati, bermula daripada kita mati, kita akan bertanggungjawab atas amalan masing-masing. Oleh sebab itu jangan bermudah-mudah dalam beragama. Memang innad dina yusrun, agama itu mudah, tapi jangan ambil mudah. Allah Taala al-Bismillah.